Sebabkan hidup aku dah kais pagi makan pagi, kais petang tak cukup makan, aku pun nak pindah balik ke kampung. Tapi harta tak ada, apa yang ada? Rumah ni je. Masuk rumah, langkah kanan, jangan lupa Assalamualaikum. Walaupun rumah ni rumah macam rumah lama semua, tapi semua ini adalah harta warisan keluarga, Mbak. Lihat itu. Itu gambar siapa? Itu foto kakek tu dengan nenek saya. Bukan miskin, ini kaya ni rumah ni. Bukan tak? Ini rumahnya nampak kaya, depan aja. Bunyi apa tu? Kau dengar? Dengar? Kau dengar? Ni bunyi memanggil. Tepat pukul 12 dia keluar. Aku memang balik kampung, tapi kalau kau tengok rumah kampung aku, biasanya kerusi macam ni apa? Ini Kursi boleh gerak sendiri? Ya, inilah kerusi yang gerak-gerak sendiri. Sekarang bergerak ke tak? Jangan jawab. Tapi kenapa tak ada bengkok? Tahu kenapa bengkok? Enggak tahu. Sebab selalunya orang terbang-terbang ke atas. Kadang-kadang kena tarik. Biasanya kalau rumah-rumah seram, cerita-cerita seram, aku tak jadi nak duduk rumah macam ni. Ini adalah rumah-rumah, tak rumah seram, rumah-rumah pemuja yang mengeluarkan keseraman dalam rumah kau. Inilah ciri-ciri rumah dia. Sama macam cerita pemuja yang kau boleh tengok nanti dekat Pawagam.